Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Kota Sri Mas Nilai untuk buat pemasangan salah satu buah rumah lah. Rumah yang kita nak buat pemasangan ni dekat area sini. Kalau diikutkan rumah ni dia mengalami masalah signal lah. So tuan rumah ni dia dah beli modem wifi apa semua. So dia minta kita buat pemasangan lah. Masalah dia tiada port fiber lah. Tuan rumah dia dah beli semua modem dengan antena. So kita hanya just buat pemasangan je. So modem dia pun tak buka lagi. So kita akan buka dulu modem ni. Tuan rumah dia beli modem 5G CPE ni yang logo berwarna hitam ni. So kita nak try buat pemasangan dulu tanpa menggunakan antena apa-apalah. So kita try tengok dulu masalah dia dekat mana. Rasanya tak ada masalah untuk 5G ni. Untuk antena kita belum pasang lagi. Tapi untuk lampu rangkaian 5G ni dah memang naik untuk wifi dia. Untuk di tingkat atas ni, kalau ikutkan saya dah connect wifi. Dan kalau kita tengok dekat sini, speed untuk rangkaian 5G ni dekat area rumah ni rasanya tiada masalah. Kalau ditengok kita boleh dapat speed yang tinggi lah. Tak perlu pakai untuk external antena parabolik pun tak apa. Tapi tuan rumah dia dah beli antena dengan modem wifi. So dia minta kita buat pemasangan. Nanti kita akan buat pemasangan lah. Untuk speed yang macam ni kalau diikutkan tak perlu pakai untuk antena. Memang dah sedap dah. Tapi nak lagi kan stabil dan tinggi speed, kita akan buat pemasangan antena dan nanti kita akan tengok dia punya hasil dia macam mana. So untuk bacaan signal apa semua pun kita akan check tengok lagi lah kejap lagi. Untuk bacaan signal modem ni dia jenis yang macam ni lah. Tapi kita boleh je baca DBM dia tu dengan tengok dia punya nombor dia. So kalau diikutkan kita boleh bagi cantik lagi dia punya signal dengan buat pemasangan antena. Okey, jom kita buat pemasangan untuk antena parabolik. Antena ni tuan rumah dia beli antena parabolik 5G Revolution ni. So dengan kabel yang dia beli LMR 240 dengan 20 meter. So 20 meter ni agak panjang. Kita akan buat pemasangan dekat atas sana lah. Kita nak tengok lah macam mana. Untuk antena hyperbolik ni saya dah buat pemasangan. So kabel pun saya dah minta saya punya staff dekat bawah tu sambung dengan kabel dengan modem wifi. So kita akan setting lah, tengok. Kita akan setting dan cari posisi yang baik lah. So kalau ikutkan kita dah boleh dapat 84 dBm lah. So yang ni yang paling cantik dia punya signal. So kita akan kunci dan bagi duduk kedudukannya betul lah, bagi dia tak lari kedudukannya. So signal pun dah dapat dengan okey. Kejap lagi kita akan try buat speed test. Untuk tower 5G memang tak jauh. Tower belakang tu tower lain. Ada satu tower di belakang dia. So kita arah kepada kedudukan yang sebelah sana lah. So untuk rangkaian 5G tu dah boleh guna pakai. Kita dah sambung dengan modem wifi. Nanti kita try. Bahagian kabel ni nanti tuan rumah dia akan susun balik. So yang masalah dia sekarang ni, kabel ni dia terlampau panjang. So tapi tak apa, kita dah sambungkan dengan splitter wire apa semua. Kalau diikutkan sekarang ni untuk speed test, kalau kita dah buat pemasangan dengan antena hyperbolik ni, dengan telco yang tuan rumah ni pakai adalah telco daripada U-Mobile, U-Home 5G. So untuk speed dia tu kalau diikutkan kita dah sambung, speed dia lagi drop lah. Kalau diikutkan sepatutnya lagi tinggi. Kalau dia tengok daripada situasi upload memang tinggi. Kalau kata kita tak pakai antena tadi, download tu boleh pergi sampai 300, upload je lah kurang. Tapi perbezaan dia kita boleh nampak dekat sini, upload tu tinggi, download tu dia tak dapat speed yang tinggi macam yang tadi lah. So kalau dekat sini yang selalu jadi masalah lah. Okay, kalau kita try buat lagi sekali. Untuk download memang dia limit sampai dekat 200 lebih saja. Kalau kata kita tak pasang antena tadi boleh capai sampai 300 Mbps. Upload tak ada masalah. Upload tu memang dah ada perubahan. So biasanya dekat sini yang kita akan jadi masalah lah. So masalah dia kita nak kena check satu persatu dekat mana yang menjadi masalah. So biasanya kalau ada orang yang buat pemasangan tu dia akan pening lah. Macam saya ni, saya dah biasa buat pemasangan.
Kalau kita tengok daripada segi bacaan signal tu dah full bore. So untuk bacaan signal tu dia lebih menarik lagi lah daripada yang tadi tu, sebelum kita buat pemasangan antena. So signal okey, tapi sebab apa dia boleh jadi speed to drop, salah satu je kemungkinan kabel ni panjang sangat. LMR sampai 25 meter dia beli, LMR 240. Tapi kita akan cuba selesaikan, tengok masalah tu daripada mana, dan nanti kita akan cuba try buat speed test. Untuk bahagian sekarang ni saya tak gunakan splitter Y. So kita akan try satu persatu konektor tu dengan menggunakan 2 port. So bila kita dah guna 2 port ni, kalau kita tengok sekarang ni, kita akan cuba try tengoklah satu persatu port mana yang okey tanpa menggunakan Y splitter tu. Dan hasil ujian dia kita boleh tengok untuk download tu dia dapat sekata lah, tinggi lagi berbanding yang sebelumnya. So untuk masalah macam ni kita dah boleh atasi lah. So kalau boleh, kalau ikutkan kabel 25 meter ni memang agak panjang, so signal tu mungkin akan jadi loss banyak. Tapi bila kita dah sambung dengan 2 sahaja, so untuk upload tu dia agak kurang, download tu je lebih. Dekat bahagian sini kita nak kena tengok lah kabel yang macam mana kita sepatutnya kena beli yang sesuai. So untuk situasi macam ni tak ada masalah sangat, signal pun dah okey. Cuma bila kita dah sambung dengan 2 ni, upload saja yang kurang. So kita nak kena try tengok lagi sekali lah apa lagi masalah dia. Untuk bahagian sini pula kita sambung kepada port hujung kiri dengan port hujung kanan. So bila kita dah sambung dengan port hujung kiri dengan port hujung kanan, kalau download, kalau kita tengok dekat sini boleh pergi sampai ke 400 lebih. So download dah okey, dah tak ada masalah sangat. Daripada bahagian download tu dah okey. Untuk upload, kalau kita tengok dekat sini, upload pun dah capai yang agak tinggi lah. So tak ada masalah. Biasanya kalau kata guna kabel yang panjang ni boleh pakai je, tak ada masalah. Cuma dia kalau kata tower tu agak jauh memang tak sesuai lah. Kemungkinan signal loss tu memang akan banyak. Tapi dalam situasi macam ni, tower tuan rumah ni dia agak dekat je dengan rumah. Ini dia punya interface dia. Ni dia punya bacaan signal lah. Kalau kata abang nak tengok signal bacaan dia dekat logo 5G ni, lepas tu scroll bawah. Okay, yang fokus yang 3 ni untuk 5G. Kalau ada apa-apa masalah tak nak baca, abang screenshot hantar je dekat saya tengok. Ni okey ke tak kan. Macam sekarang ni full bore ni, tengok sini lah. Tapi kadang-kadang bug juga ni. Walaupun ni dia kata dia turun 1 bore ke 2 bore, tapi kalau ikut betul-betul dia full bore tu dapat negatif 82 tu dah okey, cantik lah. Untuk tugasan kita hari ni dah selesai. Tuan rumah tu dah hampir 6 tahun tunggu fiber, memang tak masuk-masuk. Tapi Alhamdulillah lah, dia dah keluarkan modal dengan beli barang-barang dia untuk kita buat pemasangan, dah tak ada lagi masalah. So untuk hari ni kita dah selesai. Kita akan ke destinasi yang seterusnya pula esok. Yang mana yang nak buat pemasangan antena tu, nombor saya tu ada dekat ruangan description. Yang mana yang nak tengok lagi saya punya TikTok ataupun Facebook saya tu, dekat sana pun ada juga saya punya video-video pendek lah. Terima kasih lah yang mana yang support. Yang mana yang belum subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. So boleh subscribe saya punya channel yang belum subscribe lagi. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.